Ini keluarga Amira. Ibunya Siti Nurfalina Muhammad Nazli, pembantu tadbir di Jabatan Perhutanan Negeri Sembilan, berpegang teguh bahawa pendidikan adalah keutamaan. Ibu kepada 4 cahaya mata ini menetapkan syarat agar Amira perlu cemerlang dalam pelajaran sebelum diberi kebebasan untuk berkarya dalam bidang muzik. Falina sentiasa memastikan Amira bijak mengimbangi antara akademik dan bermain muzik. Malah, minat terhadap muzik dalam keluarga ini bukanlah sesuatu yang baru. Kakak Amira, Arisa, 13 tahun, juga pernah mewakili SK Senawang dalam pelbagai pertandingan dan turut viral di media sosial kerana bakatnya bermain muzik. Melihat kejayaan kakaknya, Amira bersemangat dan terus memasang impian untuk mengikut jejak langkah serupa. Sebenarnya kan Arisa dan Amira ni tak adalah saya terus terus support dia tahu sebenarnya untuk main muzik ni. Saya tengok pelajaran dia dulu. Apa-apa pelajaran dia dulu. Saya cakap dengan dia, kalau pelajaran dia tak terjejas, dia boleh continue benda tu. So far, anak saya ni antara dua-duanya antara pelajaran terbaik jugalah dekat SK Senawang ni. Cikgu Kamarul ni pun satu juga, dia tak akan dalam tim dia. Dalam tim dia, dia nak semua anak-anak murid dia ni fokus. Semua orang kata dalam pelajaran tu tak ada yang drop, tak ada apa semualah. Kalau ada je yang menjejaskan mata pelajaran ke apa benda ke, Cikgu Kamarul dia akan kick. Saya tengok mata pelajaran apa, dia punya akademik dia apa semua okey, baik, saya bagi dia support. Saya seronok, so saya terus bagi dia semangat. Apa yang dia rasa minat, dia kata dia nak gitar ke, nak ukulele ke, saya beli, saya support. Saya tak ada masalah. Saya dengan adik saya selalu berlatih sama-sama dekat dalam bilik. Pesanan saya untuk adik saya, semoga maju jaya dan sentiasa dapat johan pertandingan.